Hari ini kita nak masak udang galah ya. Udang sepi biru. Masak lemak cili api. Campur dengan rebung. Nyam-nyam. Ini dia guys. Hasil pancing semalam guys. Ini dia. Stay tune guys. Oke guys, hari ini saya nak masak. Ini dia udang galah. Masak lemak cili api ya. Ini udang galah yang kita pancing semalam ya. Ini hasil dia. Kita nak masak lemak cili api. Kita campur dengan rebung. Ini rebung yang telah direbus terlebih dahulu ya. Kita nak campur dengan masak lemak nanti ya. Bahan-bahan yang saya gunakan bawang merah, bawang putih, cili padi, serai, cili besar. Merah dengan hijau sedikit serbuk kunyit dengan santan. Bahan-bahan perasa saya guna garam dengan ajinomoto. Oke, kita mula memasak. Oke guys, kita buka gas. Panas kuali sekejap ya. Masukkan minyak. Banyak minyak lah, sikit saja. Oke, minyak dah panas. Kita nak tumis bahan-bahan ya. Bawang putih, bawang merah, 2 batang serai dengan cili padi ya. Tutup semua. Tumis sampai kekuningan guys. Oke guys, ni bahan tumisan kita dah kekuningan. Masukkan air ya. Buat tambah sedikit lagi air. Dan aku ada banyak. Oke guys, kita masak sedikit serbuk kunyit ya. Oke. Dan kita masukkan santan. Tunggu kunyit dengan santan itu kuah nidam didih, baru kita masukkan udang. Guys, kita gaul dulu kuahnya biar selesai ya. Tunggu kuah ni berdidih, kita masukkan udang ya. Udang supaya kita masak lama-lama ya. Stay tune guys. Oke guys, ni kuah kita dah mendidih ya. Kita nak masukkan udang. Udang galah. Masak lemak cili api. Kita masukkan semua guys. Ini dia. Masukkan semua. Kita gaul dulu. Dia tidak pecah minyak guys. Santan kita ni. Yo, ini dia guys. Oke guys, ni ya. Nanggalak kita tengok merah-merah nyala. Kita masukkan cili besar ya. Dia lagi pedas, lagi sedap, lagi mantap. Kita campur dengan rebung ya guys. Ni rebung kita. Masak lemak cili api, campur dengan rebung. Masukkan rebung kita ya. Rebung ni telah direbus ya guys.
dia guys, tengok guys. Mantap guys. Stay tune guys. Oke guys, ini dah masak. Kita nak bagi perasa dulu. Lagi sebuah jena motor sikit. Kita bagi garam. Slow kopi sikit je. Okay guys, kita nak rasa kuah dia macam mana. Sedap betul. Ni guys, dah mendidih. Kita nak rasa kuah dia. Sedap betul. Ni dia. Undang garam, masam lemak, campur dengan rebung. Mantap. Tambah sedikit lagi garam guys. Okay guys, undang kita dah masak ya. Ni dia. Dah masak, kita padamkan api ya. Jadi guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Okay, bye.